Kalau luka kena cakar haiwan, kita takut rabis. Tapi kalau luka di muka sebab dicakar manusia, apa pula bahayanya? Lebih dari sekadar luka fizikal, ini boleh jadi kes berat. Risiko utama luka di muka akibat cakaran manusia. 1. Jangkitan kuman serius. Kuku manusia penuh bakteria termasuk Staphylococcus aureus dan E. coli. Bila luka terbuka, risiko jangkitan kulit, abses bernanah atau lebih teruk, jangkitan darah, sepsis. 2. Risiko penyakit berjangkit. Kalau orang yang mencakar ada jangkitan hepatitis B, C atau HIV, ada risiko kecil virus tersebar melalui luka terbuka. Kecil tapi tetap wujud sebab darah dan cecair badan boleh jadi medium. 3. Risiko parut kekal dan kecacatan wajah. Luka dalam di muka lebih mudah tinggalkan parut dalam sebab kulit muka sangat halus dan banyak saluran darah. Luka dalam boleh menyebabkan pembentukan keloid atau parut hipertrofik. Apa patut dibuat segera? Cuci luka segera dengan air bersih dan sabun lembut selama 5 ke 10 minit. Elakkan sentuh luka dengan tangan kotor. Sapukan antiseptik, contoh povidone iodine atau chlorhexidine. Jumpa doktor secepat mungkin. Mungkin perlu antibiotik oral, suntikan tetanus booster atau rawatan luka lanjut. Dapatkan laporan perubatan penting untuk tindakan lanjut. Tindakan undang-undang untuk cakaran manusia. Dalam Undang-Undang Malaysia, mencederakan orang lain dengan sengaja adalah kesalahan jenayah di bawah. Seksyen 323 Kanun. Keseksaan, sengaja menyebabkan kecederaan, hukuman penjara hingga 1 tahun atau denda atau kedua-duanya. Jika luka teruk, boleh didakwa bawah Seksyen 324, gunakan senjata atau benda berbahaya, hukuman lebih berat. Anda berhak. Buat laporan polis secepat mungkin. Simpan semua bukti kecederaan, gambar luka, laporan perubatan. Tuntut ganti rugi untuk rawatan dan trauma melalui tindakan sivil. Jangan anggap cakar manusia perkara kecil. Luka boleh sembuh tapi kesan jangkitan, parut dan trauma emosi boleh berpanjangan. Kalau anda atau orang sekeliling pernah alami, komen "saya nak tahu lebih" dan jangan lupa follow untuk konten kesihatan dan hak undang-undang yang penting untuk semua.